Okey, untuk Marian tepi. Marian, alah. Saya ni tak reti sangat nak describe bau ni tau. Tapi kan, kalau bau pejam mata ni kan, boleh rasa macam ada dekat lobi hotel tau. Rumah kalau dah cantik, kemas, tersusun. Tapi kalau ada bau dapur, bau baju, bau kepam kan, aduh, memang spoil. Okey, ibu kakak nak selesaikan masalah bau rumah tak wangi ataupun bau masam kan, ibu kakak hanya perlukan pewangi rumah ni tau. Okay, yang saya ambil ni dia Utopia Bliss tau. Okey, so dia ada 3 flavor bau lagi kot, tak salah. Utopia ni tengok review orang cakap macam bau-bau hotel kan. Masa ibu kakak semua dah biasa dah dengan perfume rumah macam ni kan. Cuma saya lah perak sikit. Tengok mereka pakai tu, mereka celup sebelah dulu. Okey, yang sebelah lagi kita letak je macam ni. Sebagai dia pecah-pecah sikit. Style lah. Selain daripada dia wangi dan bentuk dia pun memang nampak estetik. So memang sesuai lah kalau kita nak buat dia sebagai perhiasan rumah sekali. So lagi-lagi kalau kita letak dekat ruang tamu kan. Okey, dan bau dia ni pun dia claim boleh lasting 5 ke 6 bulan tau. Dan bau dia pun boleh bau satu ruang tamu tu. So memang recommend sangat. So ibu kakak nanti dah nak raya lah kan. So benda ni memang wajib kena ada tau. So boleh check harga dekat link sebelum flavor yang kita nak tu habis.